Tuan-puan nak tahu tak cara yang paling bagus bila mana kita nak menabung dalam bentuk emas? Jadi kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan yang akan datang. Cara yang paling bagus bila mana kita nak menabung dalam bentuk emas ni adalah kita aktifkan auto debit melalui akaun emas Gap. Bila kita aktifkan auto debit ni tuan-puan, minimum RM200 dan ke atas ikut bajet masing-masing, secara automatik kita dah boleh join lucky draw yang Public Go buat setiap bulan. Yang menariknya tuan-puan, hadiah utama adalah emas 10 gram. Tuan-puan, kita aktifkan auto debit RM200 dan ke atas ni, secara tak langsung kita dah berpeluang untuk menang emas 10 gram yang bernilai hampir RM4,000. So, memang sangat-sangat untung kan? Bukan 10 gram sahaja tuan-puan, ada banyak lagi item-item lain seperti 5 gram, 1 dinar, 1 gram, 0.5 gram. Total hadiah lucky draw yang Public Gold buat setiap bulan adalah sebanyak 20 hadiah. Jadi, rugi kalau kita tak ambil peluang ni untuk subscribe auto debit kita. Jadi, dengan cara auto debit ni, kita dah tak perlu pening-pening nak fikir bulan ni nak buat simpanan ke tak. Sebab setiap bulan kita dah memang auto buat simpanan emas. Jom tuan-puan, kita aktifkan auto debit supaya kita berpeluang untuk menang emas 10 gram. Jadi untuk tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saja nombor di bio saya untuk saya bantu simpanan emas tuan-puan. So, dapat satu, cukup main. Jangan lupa follow.